Lelaki mengamuk pengunjung buang sampah di tepi Sungai Kelantan. Ambon, tunggu sampai jalan kosong lagi ni. Bapak lepas jalan ni juga. Sana jalan ni penuh lepas luar ni lah. Seorang lelaki naik berang selepas melihat keadaan sampah sarap yang bertebaran di kawasan rekreasi tepi Sungai Kelantan berdekatan Pasaraya Lotus. Menerusi perkongsian K Channel 6, dia yang baru tiba di tempat tersebut berasa terkejut melihat sampah sarap yang dibuang dalam jumlah yang banyak. Selain mempersoalkan tindakan pihak majlis, dia juga turut menyalahkan pengunjung yang datang tidak prihatin dengan tahap kebersihan dengan sewenang-wenangnya membuang sampah. Tindakan itu jelas mencemarkan imej negeri Kelantan yang ditadbir oleh para agamawan dan ulama yang seharusnya memastikan tahap kebersihan di negeri itu sentiasa terjaga. Jimai kupe! Basuh tak kerti basuh! Tengok bertambun! Tunggu sampai jalan kosong lagi ni. Bapak lepas jalan ni juga. Sana jalan ni penuh lepas luar ni lah. Oh tengok pas jatuh kubel lembek bawah ni pula. Bas. Kubel masak. Arigatou, arigatou. Buradan tu buradan. Ya tak nak gini loh, nak gini loh. Nak kubel belakang siapa? Kau belembe abi. Gapo dia tak kenal saya. Nak kata siapa ada. Tu siapa mungkin tak ada. Dah penuh sini saya peluan ni lah. Luan ni tu siapa kosong lagi. Tak tiba tu. Tak ada nak ayat gana misalnya Kelantan kita. Tu siapa hijau tu kosong lagi. Anda kata tu siapa hijau tu penuh. Boleh tak luar tu. Nanti lori akak jak kecuci situ belakang. Aduh lah masalah lah. Dalam ni bahagia selenggara orang tapuk dalam ni. Mungkin tak ada nak cara. Tak penuh dalam ni kak. Nanti anjing mari kubel pula. Kubel lembek pula. Kau kan kak ni? Kita makan tinggal. Begok tinggal gitu juga. Asyik begok tak sebab cari tandah kak. Pandai pula cari tandah nak begok. Tak ada orang. Kalau tandah penuh cari tandah lain. Oh ni tandah penuh ni kak. Cari lain jugalah. Bapa lepas sini juga. Bahasa cerdik. Payahlah Kelantan gitu. Nampak? Belantai kali. Lepas tu anjing mari kubel. Siapa kau tak nak tutup tu? Kalau lepas luar penuh pun tak apalah. Orang siapa yang ikuti. Jadi dia ikuti. Berdalam ni tidaknya orang mari selenggar mari sokmo. So, apa ni penuh lepas? Berong! Letak kali! Bahasa Kelantan mana lepas apa kau sini? Apa ni penuh? Letak kali! Siapa cerdik lah bahasa Kelantan kita ni? Atau siapa ni penuh lepas luar tu lah? Kau kau jenis tahu lah sini. Tak ada dalam ni penuh kat lepas luar tu lah cerdik. Bapa yang tu jalan cari makan aku kata yo. Tengok ni penuh lepas luar tu lah. Epi kutik luar tu siapa? Payah basuh sungguh Kelantan kita minasan. Meriah Kelantan, meriah sungguh. Meriah dengan siapa? Patut pelacur mari nak duduk tengok lagu mana. Lagu ni rakyat Kelantan kita. Majoriti rakyat Kelantan kita memang lagu ni. Kau lagu mana minasan? Buku belembe abi. Gapo dia tak kenal saya. Nak kata siapa ada. Tu siapa mungkin tak ada. Dah penuh sini saya peluan ni lah. Luan ni tu siapa kosong lagi. Bapa lepas jalan ni juga. Basuh jadi. Basuh ayat Kelantan kita ni. Kenapa buku belembe? Patut anjing mari kubel. Basuh tak kerti basuh. Tengok bertambun.